Assalamualaikum, salam bahagia dan salam hormat. Selamat datang ke Stadium MPJ untuk menyaksikan hari peranan bagi saingan Liga Super Wanita FS 2025, membabitkan pertemuan di antara Stenen dan juga SSS Leopard. Sampai sepak mula daripada pasukan Stenen memulakan 35 minit untuk aksi di babak yang pertama. Kita menanti apakah percubaan terus akan dilepaskan untuk menjadi percubaan pertama di peranan ini. Lempatan yang baik dilakukan ke sudut near post. Bukan bagaimana Arisa Elina yang cukup pantas untuk menutup ruang untuk pasukan Stenen. Malika Farzana, ruang yang agak sempit di sebelah kiri berhadapan dengan pertahanan pasukan Stenen. Larian daripada Kristina dihantar semula baik ke dalam kawasan bahaya. Percubaan kedua yang sekali lagi diselamatkan oleh Ainul Syaukina. Masih lagi milik SSS Leopard. Hani Zahra untuk Putri Maisha. Satu hantaran lolos cantik kali ini, tetapi terus saja ke dakapan Ainul Syaukina. Ya, Kalisha cuba diasak oleh Ranisha, diberikan kepada Malika Farzana. Cuba untuk lepas, masih lagi Malika. Lambungkan ke dalam kawasan bahaya. Kesilapan dari penjaga gol. Buang untuk pasukan SSS Leopard dalam usaha untuk mencari jaringan pendahuluan dengan pintu gol yang sudah pun ditinggalkan luas. Kita lihat bagaimana satu antara rintan daripada Kristina, kemudian tepisan yang dilakukan oleh penjaga gol lawan, dan satu percubaan yang dimiliki, satu peluang yang dimiliki oleh Leopard. Nicole Adrina Albert berhadapan dengan 5 pemain di bahagian benteng dari Nicole. Bola muntah yang hampir dapat disambar, namun ketangkasan dan juga kecekapan Ainul Syaukina. Maka rebatan terus ingin dilepaskan, memperlihatkan kepada jarak yang diambil oleh pemain ini. Percubaan terus, bola muntah dan peluang. Namun sekali lagi kerayaan itu akan ditangguhkan kerana jelas isyarat kedudukan offside. Dilarikan di kawasan tengah, diberikan kepada bahagian serangan. Hantaran ini baik. 2 lawan 2 ketika ini, ada pilihan di sebelah kiri. Percubaan dan tindakan susulan cuba dilakukan. Pada ketika Ainul Syaukina, Lisa tidak diarahkan di bahagian atas. Nicole lepaskan SSS Leopard. Hantar ke tengah, Izdamia melakukan kesilapan di kawasan berbahaya. Peluang untuk pasukan Stenen. Ransanti melakukan percubaan terus, sedikit terburu-buru dengan keputusan beliau. Akan beraksi selaku pemain di bahagian sayap kiri. Empat pertukaran untuk pasukan Stenen sudah dilengkapkan. Rampasan dari SSS Leopard, tolakan jauh, namun cantik larian ini. Perhatikan bagaimana kelajuan pemain ini melepasi Judith. Ada ruang untuk menyudahkan ruang tersebut, dan tindakan penyelamat dan satu lagi peluang. Dan akhirnya jaringan yang dicari, jaringan yang dimahukan, kunjung tiba untuk pasukan SSS Leopard. Mereka berhempas pulas daripada babak yang pertama dan terpaksa bekerja keras untuk mendapatkan jaringan ini. Kredit untuk larian yang dilakukan. Meski percubaan pertama diselamatkan oleh Ainul, namun peluang kedua tidak disia-siakan Nakiuddin. Serangan balas bertali arus, larian yang cukup kentang daripada Hani Zahra. Berjaya melepasi 2 pemain ini dan satu tolakan. Biarpun cuba diselamatkan oleh Ainul selaku penjaga gol, tetapi tolakan follow up yang dilakukan oleh rakan pasukan ini untuk beliau mencipta jaringan yang memecahkan kebutuhan untuk Leopard. Akan ada lagi tambahan jaringan di penghujung permainan ini. SSS Leopard
Satu lagi gerakan disusun. Dua pemain berada di hadapan kawasan bahaya. Berjaya lepas. Ada ruang untuk disudahkan. Dalam kita memperkatakan apakah ada tambahan jaringan untuk mereka. Dan datangnya pemain ini untuk menjelmakannya. Gerakan yang diilhamkan dari bahagian tengah. Sebelum saya kira Hanis yang bijak untuk melakukan gelecekan, menempatkan diri di kedudukan selesa dan menyudahkan peluang ini, Nakiuddin. Gelecekan yang cukup baik bermula dengan 1-2 ini. Dan berjaya masuk ke kotak penalti dan melepaskan satu sepakan yang tidaklah perlu tinggi, tetapi sekadar menewaskan penjaga gol lawan untuk menggandakan kedudukan buat Leopard sebelum tamatnya aksi perlawanan ini. Mengeluarkan bola dari kawasan bahaya dan whistle panjang daripada pengadil untuk menamatkan permainan di antara Sternen dan juga SSS Leopard dengan kemenangan 2-0 yang direkodkan dengan 2 jaringan terhasil di babak yang kedua. Sudah cukup untuk membawa pulang 3 mata penuh. Jadi tamat aksi penuh. Kami tinggalkan anda di Stadium MPAJ. SSS Leopard 2, Sternen 0.